Esok dah nak puasa. So hari ni aku nak lepas craving aku, nak makan pisang goreng bijan yang memang sedap gila kat Shah Alam tapi ramai orang tak tahu. So jom kita. Pisang bijan RM5 kak? Pakai cash boleh kat okay, sorry tangan kiri kat So guys, ini dia goreng pisang bijan yang aku beli. Harga dia murah juga, tak silap aku RM2 dapat 5, RM5 dapat 12. Tapi dah banyak kurang sebab bini aku dah makan. Tengok tengok. Oh, nampak. Tengok. Dia punya goreng pisang memang banyak bijan dia bagi. Sedap goreng pisang ni, dah lama. Aku nak makan daripada aku zaman sekolah lagi actually. Dah berbelas tahun lah. Okay, so aku nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sudah pakai pisang apa ni. Tapi kalau manis ni pisang tanduk biasanya. Dia punya tepung dia is very crispy. Lepas tu kau rasa manis tau. Rasa manis dengan bijan ni, rasa manis bijan memang sedap weh. So aku cakap makan macam ni pun dah sedap. Macam aku orang Johor tau. Biasanya goreng pisang aku suka cicang dengan sambal kicap. Tapi kalau ni tak ada sambal kicap pun aku on je. Sebab dia memang sedap. Dia rasa manis. Dia manis pisang tu campur dengan manis daripada bijan dengan tepung tu yang buat tu goreng pisang ni best tau. Sebab tu lah no wonder orang hari beratur. So nak masuk bulan puasa ni aku tak tahu dia buka ke tak. Haji aku nak share. Okay, apa-apa pun jom kita makan.